Sekarang kita mulakan untuk fasa baru. Let's go. Lama, baru. Kepada semua kawan-kawan Grab, rakan-rakan subscriber, rakan-rakan YouTuber, saya mohon ampun dan maaf sebab tak dapat nak upload video baru minggu ni sebab masalah software editing saya ada problem. Saya pakai Filmora. Jadi Filmora punya software saya tak tahu dia tengah update ke, tapi ada masalah sebab tiap kali buka Filmora tu je saya punya PC laptop jadi hang. Tapi untuk kalau buat benda lain tak ada masalah. Buka YouTube ke, buka Microsoft Word ke, tak ada masalah. Tapi bila buka Filmora je dia terus hang. Sama ada saya connect dengan saya punya apa ni, yang hard disk ataupun outer hard disk pun memang tak boleh juga. Jadi saya minta maaf, ampun dan maaf. Saya kena belajar untuk editing software yang lain, baru saya boleh buat video baru. Masalahnya sekarang ni, antara banyak-banyak software yang bagi saya yang paling mudah sekali dan straightforward memang Filmora lah. Filmora punya editing memang straightforward untuk beginner. Jadi bila saya dah selesa dengan Filmora, walaupun saya dah lama edit video ni, untuk belajar editing software yang lain macam DaVinci ke, kalau Premiere Pro tu lagi masalah, lagi sophisticated dia punya ni. Dia jadi macam nak kena belajar benda baru lah. So saya nak kena belajar dulu cara macam mana nak edit dekat DaVinci, sebab yang DaVinci punya dia free. Lepas tu tengoklah macam mana Filmora ni, dia boleh atasi ke tidak dia punya masalah. Second run of the year, 2.5 kilo, 16.2 kilo, 16 minit 42 saat, pace 6.39. Recap: to keep up doing and keep up showing. Taman kalau tak dapat tiap hari pun kota. Seminggu sekali ataupun seminggu 2 kali. Cuba kekalkan konsistensi untuk terus buat walaupun tak banyak. Alright, 2.5 km dan hari ni. Second run of the year. Dan 2026 insyaAllah cuba perbaiki lagi. Sunrise. Balik daripada jogging, kita lepas siap-siap pukul 12 kita keluar balik. Kita buat separuh masa kedua untuk KLIA Airport. Dapat 2 set, dah dapat 1 set. Lepas tu yang ni yang dapat pergi yang jalan teruk tu. Pengalaman. Lepas tu dapat keluar 6 seater, alhamdulillah. Pagi kita buat exercise sikit, lepas tu sambung Grab lagi, dapat 1 set KLIA, alhamdulillah. Ayam terbang masuk pulau. So kita dah jalan 28 minit, 1.68 km kita jalan kaki.
Lepas ni kan kita sambung untuk larian pula. So kita cuba untuk konsisten tu tahun ni. Cuba untuk sama macam tahun lepas ataupun lebih baik lagi. Alright. Pusingan kecil Taman Botani, InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Satu 1.27 km, 8 minit 12 saat. Alhamdulillah. Larian ketiga untuk tahun ini. Alhamdulillah. Taman Tasik Botani, satu bulatan kecil, 1.25 km. Alright. Januari 26 7 kilo 1 jam 2 minit. Untuk tahun 2025 113 km 13 jam. 2024 143.2 km 17 jam 13 minit. 2023 78.6 km. Ini baru mula-mula start. Bulan 8 2003 baru start lari. 2024 tak, 2022 tak ada. Alhamdulillah. Cuba konsisten. Jumlah semua 341.8 km untuk 2024, 2023, 2024, 2025 dan 2026. Kita shopping kejap, beli barang-barang rumah. Alhamdulillah dapat. Petang tu lepas balik mandi-mandi, saya keluar lagi, keluar lambat sikit lepas Zohor. Alhamdulillah dapat KLIA. Kita buat satu set juga, dapatlah RM116.46. Kita sampai rumah sebelum maghrib. Alhamdulillah, hari yang agak produktif. Baru lepas isi minyak penuh, kita kosongkan trip A. Let's go. Hari ini 14 Januari. Let's go. Alhamdulillah, pukul 8.30 masuk booking daripada Berjaya Times Square Hotel, plus punya harga. So dapat 65.60. Alhamdulillah, awal-awal first trip dapat pergi KLIA. Baru lepas drop off, orang dekat KLIA, anda sudah masuk barisan pemandu. 1,775 just grab plus 1,000 six seater 775. Masuk pukul 9.19 pagi. Kita tengok pukul berapa kita keluar.
kebenaran. Booking daripada KLIA. Masuk pukul 1.47 lepas Zuhur. Dapat pergi apartmen Pantai Indah Fasa 1 ni dekat Bangsa. Lepas drop off dekat Bangsa tu, saya berhenti rehat makan sekejap. Lepas tu terus pancing lagi dekat Bangsa juga. Alhamdulillah dapat dekat VP Hotel and Residence pukul 2.51. Alhamdulillah dapat short trip. Tapi masalahnya nak kena ambil dia dekat Post Aviation ni, dekat LCCT yang lama tu. Lepas tu ada masalah sikit, rupanya orang lain booking untuk dia. Lepas tu dia pula jenis yang tak berapa nak ambil port sangat pasal kereta. Kita dah tunggu lama dia dekat depan, dia pun tak perasan. Jadi nak terkejarkan short trip 190 minit tu agak tergesa-gesa sikit lah. Tapi Alhamdulillah lah, sempat sampai juga. Lepas tu kita masuk balik landside sempat sebelum 90 minit. Kita avoid KLIA untuk kita solat maghrib dulu. Lepas solat maghrib Alhamdulillah dapat keluar kita pergi Vida Bukit Salon. Lepas tu terus balik rumah. Alhamdulillah. Jadi pendapatan hari tu 290 260 ringgit 86 sen. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Nak servis bang? Boleh panggil lagi. Terima kasih. Hari ni bawa servis kereta 90,000. Tapi dekat meter, odometer dah 94,000 dah. Sebab itu hari terlebih terlambat buat servis. Campur-campur rupanya dah 4,000 km dah lambat. So ni sebenarnya servis untuk 90,000 lah. Basic je tukar, tapi cuma kita tambah buat alignment. Sebab dalam dapat alignment kan, nak kasih cantik sikit alignment. Ada pula ni, terlupa pula nak bawa charger, nak bawa kabel pun terlupa, nak charge telefon. Alamak, kereta dah hantar pula tu. Ada sarapan disediakan. Alhamdulillah baru lepas servis yang ke 90,000. Tapi saya terlambat itu hari. Odometer 94,036. Itu hari terlebih sampai 4,000 terlebih. Ini sebenarnya untuk 90,000 punya servis. So trip B kita kosongkan. Kita servis 9,749. Alright. Trip A kita biarkan dulu. Sebab semalam kita isi minyak penuh, kita jalan 359.9 km. Minyak tengah separuh. So hari ni kita akan bermula dekat ini Pro 2 Semenyih. Pro 2 3S Semenyih. Saya akan selalu datang sini lah pula lepas ni. Alright, kita akan mulakan kita punya Grab dekat sini. Tengok boleh dapat ke tak boleh dapat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita akan buka location kita kat sini. Kita open game. Alright, sekarang kita dekat sini. Kampung Rincing Ulu. Semenyih punya Pro 2, Semenyih punya Pro 2 Service Center dan pusat jualan 3S Pro 2 Semenyih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Let's go. Open semua. Tengok ada masuk atau tak masuk sini.
Stop juga RM4.90. Kita layan je lah sini dulu, tengok orang kecil cerita. Let's go. Masuk kereta. Cuaca kat Sarawak dah nak mendung dah. Alright, kita dah sampai dekat Semenyih ni. Pendapatan kita RM15.30. Jadi ni tadi 2.93 km pergi balik 6 km, minta RM15, dibagi RM13. Boleh lah. Lepas tu yang ini 7.65 km campur dengan pick up 3 km, 10 km, RM10. Sekarang kita tersadar kat sini, kita nak macam mana ni? Alhamdulillah. Go. Pelas tu, babe. In 300 meters, take the ramp to Bandar Baru Bangi, Putrajaya. Take the ramp to Bandar Baru Bangi. No. In 600 meters, merge onto System Linker and Leberaya Kajan, E18. Kau cancel. In 300 meters, make a U-turn. Bang, siapa pula yang celok aku punya ni?